Kalau tuan-puan ada duit dalam ASB tapi duit tu nak simpan dalam jangka masa panjang iaitu dalam masa 2 tahun dan ke atas, tuan-puan kena stay tengok video ini sampai habis. Jangan lupa save supaya video ini tak hilang. Yang pertama, tuan-puan, bila kita simpan dekat ASB, sebenarnya ASB ni simpanan untuk jangka masa pendek. Di ASB kita simpan dalam bentuk wang kertas. Umum kita tahu tuan-puan, wang kertas ni yang pertama dia risiko adalah inflasi. Yang kedua, kejatuhan nilai ringgit. Walaupun tuan-puan rasa dalam ASB duit tuan-puan ada RM10,000, walaupun ia kekal selama mana pun, nilai RM10,000 sekarang tak sama dengan nilai RM10,000 10 tahun akan datang. Jadi untuk jangka masa yang panjang, saya prefer tuan-puan alihkan duit daripada ASB dan tukarkan ke dalam bentuk simpanan emas fizikal. Tapi kalau tuan-puan rasa duit dalam ASB itu untuk dana kecemasan, simpanan jangka masa pendek, maka kekalkan simpanan dalam ASB. Jangan bekukan dalam bentuk emas. Sebab simpanan emas ni dia tidak sesuai untuk simpanan jangka masa pendek. Dah ramai penyimpan emas di bawah bimbingan saya yang alihkan duit simpanan bekukan dalam bentuk simpanan emas. Jadi kalau tuan-puan rasa nak saya bantu simpan emas dekat Public Gold, boleh klik link di bio saya atau hubungi saya, insya-Allah saya akan bantu guide sebaiknya.